Pernah dengar tak pasal kelebihan-kelebihan selawat? Sebenarnya kan, selawat ni bukan magic. Selawat ni bukan juga buat duit tu tiba-tiba jatuh dari langit. Tapi selawat ni sebenarnya dia akan tenangkan hati kita sebab kita berhubungkan balik rohani kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni penuh cinta, penuh kasih sayang, akhlak yang baik. Jadi kita berhubung balik rohani kita dengan Rasulullah. Tentulah akan ada ketenangan. Bila kita selawat, hati akan tenang. Bila tenang, fikiran akan lebih jelas. Bila fikiran jelas, keputusan akan jadi lebih baik. Jadi orang boleh rasa energi dalam baik kita. Jadi orang baik-baik akan datang dengan kita, akan dekat dengan kita. Bila kita tenang, sistem saraf kita akan jadi lebih stabil. Kita akan kurang overthinking, kurang panik, kurang anxiety kita tu. Kita akan nampaklah jalan-jalan keluar. Ada 3 perkara yang kita perlu buat waktu jiwa kita tengah sempit. Yang pertama, mesti kena jaga selawat. Selawat ni pun ada cara dia. Selawat ni adalah satu-satunya zikir yang diterima walaupun hati kita dalam keadaan lalai ke, riak ke, hati tak khusyuk ke. Itu satu-satunya. Jadi maksudnya hebatlah kesan selawat ni. Kita boleh buat selawat Ibrahim. Kita banyak jenis selawat. Selawat Jibril kan. Yang penting kita istiqomah, konsisten. Pendek pun tak apa. Yang penting kita amal selalu. Selawat, lepas tu sebelum selawat tu kita tariklah nafas. Kita lepaskan nafas. Lepas tu kita selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan betul-betul rasa macam tenang je hati kita. Kedua kan, sebelum kita buat apa-apa, kita selawat dulu. Sebelum kita jumpa orang, selawat dulu. Sebelum nak closing package, selawat dulu. Maksudnya sebelum kita mulakan sesuatu kan, selawat tu kita jangan tinggal. Contohlah nak jumpa klien, selawat dulu. Buat target dalam diri kita. Ketiga, bila kita rasa macam sempit sangat rezeki kan, cuba kita selawat. Kalau sebelum ni kita macam alah, selawat sekejap-sekejap kadang-kadang lupa. Cuba buat target, hari ni nak ambilkan 1,000. Habis 1,000 naik lagi 2,000. Kita tu naikkan lagi. InsyaAllah, bila kita selalu selawat ni, banyak sangat kisah-kisah keajaiban bila kita amalkan selawat. Jadi tak apa, disebabkan kita rasa amalan lain tu berat untuk kita, selawat ni kita jangan tinggal. InsyaAllah Rasulullah akan kenal kita untuk beri syafaat kita. Bukannya kebaikannya dekat akhirat je. Kebaikan selawat ni kat dunia pun kita boleh rasa. Jom kita buat sama-sama.